Memperkenalkan, benih Bendy Emerald Green Velvet keluaran Borneo Seeds. Bendy Emerald Green merupakan varieti heirloom yang terkenal sejak tahun 1950. Varieti ini dibangunkan oleh Campbell Soup Company. Varieti ini dihasilkan khas untuk menghasilkan Bendy berwarna hijau yang licin, kurang berduri atau kurang berambut niang dan bertekstur lembut yang sesuai digunakan bagi menghasilkan produk Campbell seperti sop pekat, stew dan gumbor. Pokok setinggi 3 hingga 5 kaki, menghasilkan buah ramping sepanjang 3 hingga 6 inci. Untuk rasa paling lembut, tuai pada saiz 3 hingga 4 inci. Bendy Emerald Green Velvet sesuai dimakan segar, dijeruk, dibekukan, atau dimasak dalam sop dan stew. Rasanya enak, teksturnya lembut, dan pokoknya tahan penyakit. Mudah ditanam, sesuai untuk pekebun berpengalaman mahupun yang baru berjinak-jinak. Penuaian kerap merangsang pokok terus berbuah. Jadi, kalau nak cuba tanam Bendy di rumah, mulakan dengan benih Bendy Emerald Green Velvet dari Borneo Seeds. Senang ditanam, sedap dimakan. Sekian, semoga bermanfaat.